Berkata Allamah Tuwaiminal dalam kitab dia Aqidatun Najin, sehinggalah perkataan beliau dan kedua wajib kifayah tu, dan kedua wajib kifayah. Wajib ni ada dua. Wajib ni benda yang mesti kena buat, tak buat berdosa. Benda yang wajib kena buat, kalau tak buat berdosa ni ada dua jenis. Pertama dipanggil wajib aini ataupun wajib fardu ain. Kedua wajib kifayah ataupun wajib fardu kifayah. Wajib aini ni tak ada orang boleh excuse. Tak ada orang boleh kecuali, tak ada orang boleh buat alasan, semua kena buat. Contohnya ngaji fardu ain, ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf ni wajib fardu ain. Wajib kena mengaji tauhid, fiqh, tasawuf. Tak mengaji berdosa lah. Setiap orang kena mengaji. Jangan kata anak ambo pergi macam dah pondok ambo tak payah pergi. Dia pelepas fardu ain dia. Kita duduk rumah tu gilah eteknya pelepas fardu ain kita etek. Jangan buat wakil lagu tu, nama ke wakil ke anak kita masuk surga, kita duduk dalam dengan aku lah, tak apalah saya wakil ke dia. Jangan buat kerja lagu tu. Tu fardu ain dipanggil. Kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa dia? Wajib kena buat tapi umum. Siapa dia buat salah seorang daripada kumpulan ni buat, maka orang lain tak payah dah. Contohnya apa? Jadi orang alim. Boleh baca kitab, boleh syarah nahwu, boleh syarah balaghah, boleh hak tu sunat, fardu kifayah. Ilmu ni kena jaga. Ilmu tajwid, ilmu gapo kena ada orang ngaji sepanjang zaman, sepanjang masa. Dia ada generasi penerus. Jadi kalau hak nak ngaji tinggi-tinggi tu, kita tak wakil ke keluarga kita pun tak apa. Hak penting fardu ain kita lepas belaka. Kita cek kita, saya lepas dah. Isteri saya lepas dah fardu ain. Anak saya lepas dah fardu ain. Jadi adalah tepat nak suruh jadi orang alim. Tak apa saya tak wakil ke saya. Saya pun tak pergi, tak ada masa. Bini saya pun tak ada, anak-anak saya pun lepas dah fardu ain. Okey, tak apa tu. Tak apa. Tak pergi sebab ada orang lain tolong buat dah, keluarga lain buat dah. Okey, tak apa. Tapi kalau pakat tak sihat belaka pondok, bukan wakil, maka berdosa. Sekadar mana? Okey, gini. Sekadar ada riwayat kata 2 marhalah. 90 km persegi. Mesti ada orang yang alim dan sangat alim. Boleh jawab semua soalan, fiqh, tauhid, tasawuf, nahwu, semua ilmu boleh jawab. Pas kita ada ke orang lagu tu. Nak cari dalam negeri pun tak jumpa cari. Bisa dalam bab ni, lemah dalam bab ni. Alim dalam bab ni, Allah tak reti pula dalam bab ni. Ni nak kena alim belaka. Kalau tidak tak boleh alim belaka, ambil sabida. Okey, saya nak mendalami ilmu fiqh. Demo pelepah ilmu fiqh kawasan ni. Kalau tidak dosa orang. Demo mengaji fiqh alim. Demo nak boleh ngaji tauhid. Tauhid amu tak lepas lagi. Berdosa lagi kita tauhid. Tauhid kita cari orang lain pula. Besar ilmu tauhid seorang. Sama ada nak buat atas nama seorang saja buat belaka. Dia pelepah belaka doa. Fardu kifayah dia saja. Bab tauhid saya pelepah, bab fiqh saya pelepah, bab goni baki motor pun saya pelepah. Buat kila kicap pun saya pelepah belaka. Lagi dia nak pisau kali tu. Ataupun nak sikit-sikit. Saya pelepah ni, awak pelepah ni, awak pelepah ni. Gitu. Jadi lah ni pakat-pakat pelepah lah dosa umat. Jadi kita orang duduk pondok ni tak lain tak bukan nak melepaskan dosa umat. Kerana umat tak say nak melepaskan fardu kifayah ni, maka kita je pelepahnya. Jom ngaji nahwu ke demo lah ambo ngaji ni. Nak ngaji kat ambo apa? Ambo mengaji ni nak lepas fardu ain, nak lepas fardu kifayah tak mengaji belaka kat selok. Ni mari Wahabi ngajar masjid sore abuk tak boleh jawab, tok email tak boleh jawab, tok bila tak boleh jawab, AJK tak boleh jawab. Berdosa seputih surah. Dia kena boleh jawab belaka. Kalau Wahabi mari boleh jawab. Minta maaf. Ngaji mana tu cara lagu ni? Paham mari mana tu? Amo nak tanya. Quran hadis belaka tu. Syiah Quran hadis.
Wahabi Quran hadis. Mu'tazilah Quran hadis. Faham mari mana tu faham ni? Ambo rasa faham Wahabi lagu ni. Boleh jawab. Siap boleh hamba pula. Ambil peti 10 ya. Sila tubik daripada tempat ambo. Dosa ambo kalau ambo biarkan demo mengajar, dosa ambo. Ambo baru AJK baru. AJK bagi hamba orang. Dilantik AJK hamba orang. Sebab tu imam nakut pahit, Tok Bilam nakut pahit, Tok Siop nakut pahit, Nazir masjid nakut pahit. Jadi ambo wakil hamba orang. Jadi kalau Wahabi ambo tak benar, minta maaf dosa. Kalau ada siapa-siapa dia jemaah kita faham ikut demo saja dosa ambo. Jadi minta maaf dah. Demo ambil demo pergi ngajarlah dengan siapa-siapa dia. Dalam guk ayat mana pergilah. Ngajar kau ayat pun ambo tak benar. Ayat pun tak boleh dengar akidah lagu ni. Jadi mujassimah, ayat mujassimah dia panggil. Kambing musyabbihah tak sah. Kambing jadi Wahabi, orang tak rela kambing jadi Wahabi. Nada lagu tu. Kalau tidak berdosa awewe. Dosa lah ni kita tak nampak awewe. Akhirat dia Tuhan tanya nak jawab ke mana? Habis haji ke awak masuk penceramah Wahabi tu? Oh ya saya. Semenjak dia mengajar dalam setahun tu ada dalam lebih kurang 500 orang jemaah masjid tu jadi terpengaruh dengan Wahabi. Akidah tu hidup selo atas haraf ke apa dia apa semua. Pahala akidah ni tak betul ni. Lagu mana Habib Haji? Sudah. Sudah masa tu sudahlah. Nak buat lagu mana? Nak jadi AJK, nak jadi juga. Orang jadi AJK masjid, dia jadi AJK masjid. Orang jadi tek-imam, jadi tek-imam. Penak sungguh. Dosa saja tu. Bobohlah serbai 14 tikap pun. Jubah meleret ko. Tak salah di jubah tu, tak salah di serbai. Tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malu kita. Pak kita. Nyanyolah gitu deh. Mikir awewe. Ambo rayulah. Bukan nak arah dia. Ambo merayu kepada imam-imam masjid. Amanah dengan amanah demo. Tanggungjawab demo. Pegang betul ahli sunnah wal jamaah. Biar dengar kat kata. Tak usah dengar kata majlis kau. Dengar kata Tuhan. Tak apa dengar kata Tuhan. Amanah demo. Tak ada tak kuasa. Demo boleh gaji elang berapa ya sangat ya. Masuk neraka. Rugi ya wewe. Biar boleh elang boleh. Syurga boleh. Nyanyo. Jangan buat kerja lagu tu. Nyanyo. Dia tak boleh jawab nyanyo lah. Akhirat tak boleh nak cuk kelik dah. Dia kata keduanya fardu kifayah itu barang yang kuasa pada mentahqiqkan masalah. Kalau dalam bab ilmu tauhid, kalau ngaji fardu ain, lepas dah. Dia sebut dah dah. Hok ngaji siapa peringkat fardu kifayah. Setara mana pengajian tauhid siapa fardu kifayah. Lah ni kita ngaji kalau kitab tebal ni fardu kifayah dah ni. Kitab tebal fardu kifayah ni. Kitab nipis lah fardu ain ni. Tapi pok kita nak lepas dosa umat. Ingat niat lagu tu. Bukan nak jadi alim seorang, nak lepas ke dosa umat. Ya Allah ya Tuhan aku korbankan masa aku, muda aku, bijak aku untuk melepaskan dosa umat. Hamba mengaji ni nak lepaskan dosa umat ya Allah ya Tuhan aku. Maknanya ada dah orang hok ngaji. Tak apalah, hamba wakil kampung hamba, hamba wakil keluarga hamba, hamba wakil daerah hamba, hamba wakil negeri hamba. Niat lagu tu. Lepas dosa umat. Fardu kifayah ni. Pahala boleh kita berlakon pada mentahqiqkan masalah. Mentahqiqkan masalah. Apa maksud mentahqiq? Apa sebut dah. Satu masalah buat mari dalil tu panggil tahqiq. Satu masalah ada dalil. Orang ni tahqiq ni. Kalau kita panggil al-muhaqqiq. Allah ulama ni peringkat muhaqqiq dah. Gapo dia? Ulama muhaqqiq yakni ulama yang boleh waktu ambil satu hukum dengan dalil-dalilnya sekali. Itu muhaqqiq. Tapi kalau ulama boleh waktu ambil hukum tapi tak wak mari dalil, itu ulama biasa. Kalau muhaqqiq dia akan kecek dengan dalil. Ada seorang nama dia Syekh Muhammad bin Ba'udhan. Syekh Muhammad Ba'udhan dipanggil. Syekh Muhammad Ba'udhan. Sangat alim. Kita tengok sini dia asal Allah. Masjid dia tak boleh masuk sekali. Pakai kain plekat cak kuda ya. Warna putih. Baju putih. Lusuh dah bajunya. Cari dah berapa dia. Alim muhaqqiq.
Kecek dengan dia, semua kitab, Quran, hadis kitab, Quran kata-kata ulama. Kita kecek dengan dia waktu ambil sokong yang kita tanya lalu. Awak ambil daripada kitab mana ni? Ketal lalu kakak. Demo nak buat dengan Wahabi boleh buat. Kalau ngambuk dari kitab mana ni pendapat? Tak jawab kata lalu. Kita kecek dengan dia waktu ambil. Siapa dia kata ni? Email mana? Saya sendiri. Tak ada apa. Tu muhakkik kecek. Kita buat saja. Tak ada Quran, tak ada hadis. Muhakkik, pakar hadis, pakar seluar, pakar piyah. Boleh. Tu baru muhakkik. Tu mentahkikkan masalah. Dan kuasa menetapkan dalil. Dalil dia lagu ni. Ambo sabitkan dalil dia gini. Seperti katanya bermula alam ini baharu. Ni orang tahqiq ni. Orang perikat fardu kifayah ni. Dia kecek lagu ni dah. Bermula alam ni baru. Dan tiap-tiap yang baru tu ada yang membaharukan dia. Pasti ada. Membaharukan ni bukan maksud baru lawan lama dah. Baru sini mencipta sini dah. Nama kepeh. Mudah terjemuh dengan bahasa standard. Amo terjemuh lagu ni. Ni bahasa lama ni, bahasa kitab, bahasa Arab. Pok entah kalau baca baharu ada orang tu nampak macam tok guru dah. Nya syarah baharu ni lawan lama. Betul kata kita kata apa kaitan baru lama ni? Alai baru lama ke mana? Apa kaitan tadi ni? Kita kena terjemah lagi ni, bahasa baru moden. Bermula alam itu benda yang dicipta. Baharu tu maknanya benda yang dicipta. Dan tiap-tiap yang baharu yang dicipta pasti itu ada yang membaharu, ada yang mencipta dia. Baru faham. Ni baharu membaharu. Kau pergi kita kereta buruk. Wagi kat pomen suruh dia baru sikitlah, tukar kosing, tukar gapo. Gitu kau halal ni baru kau. Dok. Sebab tu bahasa orang zaman dulu, bahasa Arab dia, ni dia terjemah bahasa Arab ni. Bahasa Arab, yang ambil bahasa Arab betul ni Tuan Mina ni. Mungkin popok dia ngaji Mekah lama. Maka dia terjemuh bahasa. Jadi bahasa standard yang dulu perkataan baharu. Jadi bahasa lah ni kita terjemuh mencipta. Mudah lah. Faham lah. Jadi bermula alam ini benda yang dicipta. Dan tiap-tiap yang benda yang dicipta itu ada yang membaharukan dia, ada yang menciptakan dia. Atau dikata ni orang fardu kifayah. Orang ni bisa boleh jawab dah tu. Orang pun kena senyap. Jalan betul. Mana kalau orang fardu ain jawab lagu mana? Dia mau tahu mana tu ada. Alam ni baru. Gapo dia masuk alam ni? Alam ni menunjukkan perhatian mana, dari sudut mana? Hamba tak nak jawab lah mana tu. Tu lepas dah fardu ain. Untuk orang-orang biasa tu lepas dah fardu ain. Mana kalau untuk orang alim, kena jawab siapa perikat orang puas hati. Orang kata, lagu tu. Atau dikatakan alam ini mungkin. Mungkin. Benda ada, benda boleh ada, benda boleh tak ada. Dan tiap-tiap mungkin itu ada baginya yang membuatkan dia. Apabila benda mungkin ada, mungkin tak ada, mesti ada hak dia buat dia. Maka mengetahui akan yang demikian itu fardu kifayah. Kalau boleh jawab martabat lagu ni tu fardu kifayah dah. Macam kita ngaji kitab ni boleh fardu kifayah dah. Niat nak pelepah dosa umat nyanyo. Biarlah umat tak ayat terima kasih kita ko. Allah terima kasihlah ustaz berhabis masa ustaz belum ngaji pelepahkan dosa fardu kifayah popok ambo. Tak ada royak pun. Yang sopoh pula demo. Biarlah apa penting biar kita buat kerana Tuhan, jom lepas fardu kifayah demo. Biarlah orang tak suka kita, orang kata ngaji agama ni karut, penunggak agama ke apa, bismillah tak apa. Tu perkataan demo. Perkataan Tuhan kata ngaji fardu kifayah ni boleh pahala. Ambo ngaji hak tu. Ni layan demo ambo tak caralah. Hak tu ambo bukan cara perihal demo. Ikut demo lah. Hak tu ni layan. Demo ada malaikat kanan kiri, ambo ada malaikat kiri. Ambo nak lepas dosa umat saja. Lah ni macam-macam. Ngaji agama punya kata tunggal agama. Pelik sungguh. Macam-macam manusia. Maka mengetahui akan yang demikian itu fardu kifayah.
Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang boleh menetapkan dalil. Satu tempat ni anak sebut ni satu marhalah dah. Dua marhalah dah. Ada pendapat kata jarak yang menunjukkan ia panggil haddu gapo dah? Dia panggil haddul gapo tak ingat. Haddul khasmi kau gapo dia? Jarak rumah Tok Qadi. Jarak apa dia jarak rumah Tok Qadi gini. Jarak rumah Tok Qadi ni, Tok Qadi hakim mahkamah, tempat orang mengadu masalah, rumah dia mesti berada qadar lagu ni. Kalau lepas subuh kita gerak pergi rumah dia, kelik tak sampai petang boleh kelik rumah. Orang dulu jalan kaki lah, jalan biasa. Ya pergi tu, pergi jumpa Tok Qadi, kecek-kecek gaul masalah, dia kelik semula tak ada petang dia boleh kelik. Maknanya tak ada siapa gelap. Tu jarak dia. Cuma mana tak tahu. Jalan kaki lah. Bukan naik motor tak ada kira. Ha? Kalau naik kereta lah ni, pergi kelik semula. Kalau gua Musa apa? 3 jam, neje. Oh tu gua Musa selok gitu. Yang dulu pendek ya. Tak siapa dua marhalah. Ha tu. Dalam kawasan tu kena ada orang yang lepas fardu kifayah. Tu maksud dia. Wajib tiap satu-satu tempat. Apa maksud satu tempat? Ada kata dua marhalah, ada kata tu qadar keluar pagi, balik petang. Tu qadar dia. Tu qadar rumah Tok Qadi. Jangan lebih pada tu dah. Ni rumah Tok Qadi tu. Dolah rumah dia jauh. Siapa situ pulak tu? Atas pohonnya Tok Qadi. Kena ukah pohonnya pulak. Pajai ukah pohonnya pulak. Tak boleh. Rumah Tok Qadi mesti mudah orang nak pergi sebab nak mengadu masalah ke apa dia. Dia kata wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetapkan dalil dan boleh menghuraikan syubhah ahlul bid'ah. Syubhah ni kesamaran ahlul bid'ah, kumpulan-kumpulan sesat yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah lawan dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal jamaah juga kali. Nama dah ahli sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah wal jamaah juga. Yakna orang yang keluar daripada ahli sunnah, Wahabi, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Jadi kalau pak dia mengajar masjid, biar ada seorang dalam masjid boleh jawab tanya dia mengajar. Moleknya tak suruh dia mengajar tapi jadi kepening pula. Racun makan penawar. Malam ni Allah makan racun, lepas kau ni. Esok mari pula ustaz ahli sunnah wi makan penawar, lega. Kalau mati tanya racun tu selok. Yang mendatangkan dia akan dalil-dalil supaya hendak menolak dalil kita. Hak dia awak mari datang dalil dia, kita boleh tolak dengan dalil kita. Maka wajib tiap-tiap musafahatul qasa. Dalam kitab ni kata musafahatul qasa. 2 marhalah. 88 km persegi. Wallahu a'lam.